betul ke ada tanda akhir zaman yang kata Kaabah ni antara tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat, Kaabah ni akan diruntuhkan oleh orang Habsyah. Lepas tu tak ke bertentangan antara hadis ni dengan ayat Quran yang kata Allah SWT jamin yang Kaabah ataupun Mekah ni akan aman. Sebenarnya dia tak bertentangan lah. Sebenarnya tak bertentangan. Dia ada dua lah jawapan kalau kita nak bagi jawapan ulama-ulama dalam mensyarahkan hadis tu. Yang pertama, hadis tu memang sahih. Hadis tu memang ada. Yang mana Nabi SAW kata Kaabah ni akan dihancurkan oleh orang yang berbetis kecil. Dalam lafaz dia tu, orang yang berbetis kecil daripada Habsyah. Dalam dia punya syarah ataupun huraian hadis tu, ulama yang menghuraikan hadis biasanya dua. Kalau Sahih Bukhari, kita akan rujuk Imam Ibn Hajar. Kalau Sahih Muslim, kita akan rujuk Imam Nawawi rahimahullah. Tapi ada ramai lagi lah ulama-ulama yang menghuraikan hadis. Tapi kalau kita tengok dua tu saja pun ada dia punya jawapan-jawapan dia. Tapi jawapan yang ringkas, yang mudah kita nak faham, dua lah. Yang pertama, dalam bahasa Arab, bahasa dan budaya Arab, bila dia kata satu-satu benda tu akan berlaku macam ni, dia tak semestinya dia sentiasa berlaku macam tu. Tapi yang pastinya dia mesti berlaku macam tu, cuma tak sentiasa berlaku macam tu. Contohlah macam kalau kita kata, ini tempat solat. Bukan maksudnya tempat tu sentiasa ada orang solat. Tapi yang pastinya ada orang solat lah kat situ. Ataupun kita kata, ini tempat untuk buang air. Bukan sentiasa ada orang buang air kat situ. Mungkin ada kalanya orang tak buang air kat situ. Tapi tempat tu yang pastinya ada orang buang air. Sama juga bila Allah SWT kata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam numakkil lakum haraman amina. Bukankah kami menempatkan kamu di tanah haram ni tempat yang aman. Jadi tempat aman tu pastinya dia memanglah aman. Cuma sentiasa aman ke? Tak. Sebab apa tak? Sebab dalam sejarah pernah berlaku ketidakamanan di Mekah. Kita ambil contoh dua. Satu, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, pernah jadi peristiwa tentera bergajah Abrahah nak serang Kaabah. Selepas Nabi SAW meninggal dunia pun pernah berlaku perang banyak kali juga. Perang berlaku di Mekah ni, di Kaabah ni. Ambil contoh satulah Abdullah ibn Zubair, anak kepada sahabat Nabi, Az-Zubair ibn Awam. Dia berperang sampai dia berpaut di kelambu Kaabah. Nak kata sampai ke situlah perangnya. Jadi pernah berlaku perang di Kaabah ni, pernah berlaku Kaabah runtuh pun pernah berlaku. Banjir pun pernah berlaku. Jadi semua benda ni tidak menafikan kalau kita kata tempat tu tempat aman. Tapi kadang-kadang boleh juga jadi. Secara umumnya tempat tu tempat yang aman lah. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, ada juga ulama macam Ibn Hajar sendiri bila dia menghuraikan hadis, dia kata peristiwa ni berlaku di akhir zaman. Peristiwa ni berlaku selepas tak ada orang Islam dah. Selepas tak ada orang Islam. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita percaya bahawa hari kiamat ni dia akan berlaku bila dah tak ada orang Islam, ataupun orang Islam semua dah habis dah meninggal dunia, semua dah meninggal dunia dah. Sama ada dia meninggal dunia sebab yang semula jadi, ataupun dia meninggal dunia tu sebab Allah SWT yang memang tarik nyawa orang Islam supaya dia tak kena, dia tak nampak perkara-perkara dahsyat yang jadi masa hari kiamat tu. Jadi orang Islam percaya macam tu. Bila orang Islam percaya macam tu, selepas orang Islam meninggal dunia, dunia ni masih ada. Selepas semua orang Islam dah tak ada, dunia ni masih ada lagi, Kaabah masih ada lagi. Jadi masa itulah, kata Ibn Hajar, berlakunya peruntuhan Kaabah. Sebab apa Ibn Hajar kata? Sebab bukankah Allah SWT menjamin Kaabah tu sebelum lagi, kalau kita kata Nabi SAW tak lahir lagi, Kaabah tu tak jadi kiblat pun lagi, tentera bergajah Abrahah nak serang Kaabah, Allah hancurkan tentera tu dengan burung daripada api, hantar api neraka kepada dia kan. Takkanlah selepas Kaabah tu dah jadi kiblat, lepas tu ada orang Islam tengah bertawaf ke, tengah buat haji umrah kat situ, tiba-tiba boleh ada orang tengah tenang selamba je pergi roboh dengan Kaabah kan? Takkanlah jadi macam tu. Jadi Ibn Hajar kata, mesti peristiwa ni berlaku masa dah tak ada orang lah. Orang dah tak ada, orang Islam dah tak ada. Macam kita sekarang, kalau kita nak pergi ke Mekah kan, kita kena lalu macam-macam proses, visa lah apa semua. Takkanlah tiba-tiba boleh ada orang datang dan robohkan Kaabah. Tak kena lah. Sebab tu Ibn Hajar kata peristiwa ni berlaku selepas dah tak ada orang Islam, dah tak ada orang yang beriman. Sebagai, dalam huraian lain, ada ulama lain kata itu sebagai simbolik lah kepada tidak ada lagi tempat beragama. Tempat-tempat agama ni, tempat-tempat yang jadi ritual ni dah tak ada, dirubuhkan. Itulah sebagai simboliknya. Maksudnya selepas tu akan berlaku kiamat sajalah. Tak ada dah orang yang beriman balik lepas tu. Sebab semua orang beriman dah dimatikan. Itulah jawapan mudah dia lah. Jawapan ringkas, dua jawapan. Kalau tengok dalam kita punya kepercayaan, dia ada banyak step ataupun banyak langkah lah sebelum nak jadi hari kiamat tu. Sebelum hari kiamat akan ada dua. Satu tanda dia panggil tanda besar, satu lagi tanda kecil. Tanda kecil ni selalu jadi. Kita kata tanda kecil lah, macam ibu yang melahirkan tuannya, macam-macam tafsiran lah ulama kan. Tapi ada tanda besar macam Nabi Isa AS, Dajjal turun. Apa Dajjal tu macam mana kan? Tapi itu semua tanda-tanda besar. Matahari terbit daripada barat. Sekarang ni matahari terbit daripada timur, tiba-tiba terbit daripada barat. Itu semua tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ni kalau ikut, semua dah habis lah. Sebab kalau tanda besar tak habis lagi, masih ada orang Islam. Dia bila tanda besar dah habis, barulah tak ada orang Islam. Sebab hari kiamat ni akan jadi bila dah tak ada orang Islam ataupun dah tak ada orang beriman, termasuklah Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa AS ni tanda besar. Tanda besarnya Nabi Isa bila akhir zaman dia akan turun daripada langit. Sekarang ni dia ada di langit, hidup. Akhir zaman nanti dia akan turun, dia akan kalahkan Dajjal. Lepas tu semua orang yang ahli kitab sebelum ni, yang Yahudi, Kristian semua ni akan beriman kepada dia. Lepas tu bila beriman dah
jadi orang Islam. Bila dah jadi orang Islam, belum lagi kiamat. Sebab antara tanda kiamat adalah tak ada orang Islam dah. Bila dah tak ada orang Islam, termasuk Nabi Isa AS, barulah jadi peristiwa orang Habsyah tu, ataupun orang yang berbetis kecil daripada Habsyah tu, meruntuhkan Kaabah. Itulah.